Hey guys, Assalamualaikum. Hari ni aku ada sebiji Honda CR-V Gen 3. Dia gunakan enjin R18. Sekarang ni aku nak tukar water pump dia je. Dia punya radiator aku dah tukar lah. Dia ada masalah temperature. Honda ni masalah temperature korang kena jaga-jaga. Kena alert gila lah dia punya masalah temperature dia. Radiator dia tukar sebab dia ada crack dekat cap radiator atas tu. Lepas tu yang ni, kau tengok ni. Dia punya ni, bearing dia. Korang dengar tak? Masalah. Dia punya water pump dia. Aku dah buka dah puli dia, belting. Nak tukar dia, kena buka ni, alternator. Korang dengar tak? Masalah. Ni, bearing dia. Bearing water pump. Okay. Memang kena gantilah. Memang sekarang ni water pump dia okey lagi. Tapi dia bunyi bearing. Bunyi bearing baik. Aku saja tukar je. Dah beli dah water pump baru ni. Ni water pump baru dia. Tapi yang jadi masalah sekarang ni yang jadi masalah sekarang dia punya ni dia punya screw tensioner dia loose. Screw tensioner dia ni apa ni? Loose. Aku tak pasti sebab kebanyakan kereta Honda CR-V macam ni ataupun Honda Civic yang menggunakan enjin R18 lah. Dia pakai 6 point macam ni tau. Tapi yang ni aku tengok dia pakai yang gigi macam ni. Ni sekarang bila gigi macam gini, kau nak buka ni ketat, bila kau pusing mudahlah loose. Sekarang dah loose lah. Jadi aku punya idea lah. Aku ada macam ni. Kita nak welding. Kita buat macam ni, tengok ni. Aku ambil banyak-banyak nut macam ni. Aku nak welding dia. Aku rasa nak ambil yang paling besar kot. Cuba tengok yang ni saiz 19 ngam tak? 19 ngam. Bila dia lagi kuat, lagi besar dia punya nut, nanti kita welding dia lagi kuat tau. Pegang pada nut yang kita nak welding tu. Kalau ambil 14 pun boleh. Tapi aku malas 2-3 kali welding. Takut patah ke apa. Aku terus ambil saiz 19 untuk buka skru tensioner ni. Nak tukar tensioner, nak tukar water pump, kena buka tensioner dia. Itu yang masalah dia. Okay, nanti kita tunggu pula part seterusnya. Ni buat skru saiz 19. Okey. Kalau perlu bateri sikit ke boleh saya tambah lah. Ni percubaan ke-3 kali kita pasal ni saiz 19 memang kalah dengan dia. Kita masuk 27 terus. Tengok guys. Mana? Ni. Dah boleh dah pakai ni kot. Wih, jadi siut. Ya. Nah, dapat juga keluarkan. Okay. Cuma keluarkan tensioner dah. Hai. Okay. Sini, pusing. Panas. Okay, kapit. Okay guys, water pump baru pun kita dah masuk. Dia punya bearing pun dah diam, dah senyap, fit elok lagi. Ni memang bunyi bising lah dia punya bearing water pump dia. Sekarang kita pasang balik tensioner. Lepas tu kita masuk skru baru. Okay guys, dah siap pasang belting, alternator semua. Dah tak ada lagi bunyi berdengung dekat water pump. Tapi itulah masalah dia ada sikit. Pasal keras gila dia punya tensioner dia. Okey. Tengok ke bawah okey tak? Kita ikut dah lah. Dulu kau ni